Tujuan saya buat video ini adalah untuk mendedahkan beberapa penipuan yang pernah disampaikan oleh YB Ngakoming khususnya. Pertama sekali, berkaitan hutang kerajaan persekutuan. Malaysia buat pertama kali di bawah Najib, kini hutang negara mencecah paras 800 bilion ringgit. 800 bilion ringgit. Bukan saja pecah rekod, tetapi telah langgar undang-undang. Dengan kata lain, jumlah hutang negara kita telah mencapai 57.4% GDP. Itu bermaksud kini kedudukan ekonomi negara semakin tenang. Apabila negara melepasi paras ini, ringgit akan terus menjunam lagi. Ngakoming kata hutang negara pada tahun 2016 mencecah 800 bilion ringgit atau bersamaan dengan 57.4% KDNK. Tapi bila saya rujuk data rasmi daripada Kementerian Kewangan pada suku keempat tahun 2016, hutang negara ketika itu cuma 648.5 bilion ringgit bersamaan dengan 52.7% KDNK. Belum pun melepasi hak undang-undang 55% pada ketika itu. Kedua, berkaitan kenyataan penjajahan Jepun. Ngakoming menyatakan bahawa penjajahan Jepun di tanah Melayu berlaku pada tahun 1939. Tapi bila saya rujuk laman web rasmi Majlis Keselamatan Negara, Jepun hanya menjajah tanah Melayu pada 8 hari bulan Disember 1941. Jadi, penjajahan Jepun pada tahun 1939 itu berlaku di mana sebenarnya? Ketiga, pada 11 hari bulan Jun 2025, Ngakoming mengeluarkan kenyataan mengatakan My Kiosk di kawasan Yongping adalah My Kiosk yang paling mahal di Malaysia dengan harga RM24,000 Malaysia. Tapi bila saya rujuk fakta rasmi daripada Majlis Bandaraya Ipoh, kos sebenar bagi seunit My Kiosk adalah RM25,000. Lebih mahal daripada apa yang dia sebut. Keempat, berkaitan akta pembaharuan semula bandar. Itu roboh dan bina semula. Tapi itu bukan senang. Sekarang tak ada akta. Kerajaan dulu, macam Razak mention, orang tak setuju, dia terus rampas. Itu tak marah. Puji pula. Okay? 33 rumah dekat sana tu dulu tak setuju. Itu dululah. Kerajaan dulu terus ambil akta pengambilan tanah, terus bayar, rampas. Sekarang dia kerajaan, kami tak mau mengulangi kesilapan dulu. Akta ini untuk mempertahankan pemilik asal rakyat. I'm here to protect you. I'm here to help you. Dia kata ada 33 rumah tidak bersetuju dengan pembangunan semula perumahan Razak Pension. Tapi bila saya rujuk kenyataan media Kementerian Wilayah Persekutuan tahun 2017, jelas menyatakan cadangan pembangunan semula itu dipersetujui sebulat suara oleh penduduk tanpa sebarang bantahan. Ngakoming tahu ke apa maksud sebulat suara? Kalau tahu, dari mana datangnya 33 rumah itu? Dan akhir sekali, saya nak kongsikan satu gambar buat YB Ngakoming.